Oh, sedap. Oh, cakap confident. Saya mula-mula lapor diri. Yang menerima saya masa tu, dia pakai tie. So, saya ingat dia pegawai besar lah. Saya selalu panggil dia encik, encik dan tuan. Sebulan lepas tu saya beritahu, rupanya dia kerani je. Tapi lepas tu dia jadi kawan saya lah. Minimum 12 jam. Minimum dalam 12 jam. Kalau saya masuk kerja pukul 8, biasa 8 malam. Tu tak masuk kalau ada program lain. Kalau program lain mungkin sampai pukul 10. Tapi, yalah, sebenarnya sebagai penjawat awam ni kita kena ada work-life balance. Nanti ini baru bulan ke-8, mungkin bila dah lama nanti mungkin saya boleh balancekan balik lah. Sebab sekarang ni terlampau banyak tugasan dan amanah tu belum selesai. Jadi sebab tu kena kerja lebih sikit. Dia bulan raya, bulan tak raya sama. Sebab tugas tu dia tetap sama. Dia bukan kerana kalau bulan puasa kerja kurang, tak ada. Kerja tu sama. So, purata masa yang kita gunakan untuk bekerja tu lebih kurang sama je. Sebab dalam perkhidmatan awam ni, dia dinamik. Masalah tu tiap-tiap hari datang. Jadi kita kena, sebagai seorang penjawat awam, kita tak boleh switch off. Kita kena fikir macam mana nak selesaikan masalah. Sebab esok kita datang kerja, masalah yang sama akan menghantui fikiran kita. Dah selesai belum? Jadi benda tu, bekerja ni dia tak ada henti, dinamik, berterusan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sebab dia kerja tak ada rehat sampai malam, pagi. Kalau masa mula Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, pukul 7.30 pagi dah ada kat office. Masa bulan November 2022. Dan Datuk Seri memang kalau tengok jadual very packed. So, saya sebagai KSN ni, saya tak boleh lah jauh. Saya kena at par dengan Perdana Menteri lah. Sebab Perdana Menteri usia dia dah lebih 70. Tapi dia masih lagi boleh bekerja kuat macam tu. So, saya jadikan dia sebagai mentor untuk saya pun mesti bekerja kuat macam dia lah. Dia kalau penat, berehat. Tapi jangan tidur. Berehat. Berehat maknanya tinggalkan tempat kerja kita sekejap. Tengok pandangan kat luar cantik, hijau. Jangan stres sangat. Nanti kalau stres nanti dia dapat penyakit lain. Dalam masa yang sama, kalau balik rumah, kalau macam saya suka tengok cerita lawak. Sebab cerita lawak tu boleh release, kan? Tapi kalau betul-betul dah stres, kena baca Quran lah. InsyaAllah itu. Dan kalau stres juga lagi, buat solat sunat, InsyaAllah. Tapi kalau biasa-biasa ni, bolehlah tengok cerita-cerita lawak, kan? Maharaja lawak ke, Mr. Bean ke, kan? Setiap titisan keringat yang dicurahkan oleh pekerja merupakan sumbangan yang amat bernilai kepada kerajaan dan negara. Selamat menyambut Hari Pekerja. Pekerja kesuma bangsa.